Baru-baru ni kan kecoh pasal Fazura hutang 4.5 juta ke berapa juta, saya pun tak berapa pastilah. Dan kita nampak ramai orang kecam dia, marah dia, kutuk dia, dan padankan muka dia lah. Kita nampak begitu. Baik, sebagai orang bisnes, saya pun orang bisnes juga, mungkin dia pun orang bisnes juga kan. Saya pun kesian juga sebenarnya. Cuma kenapa sentimen kepada Fazura itu begitu marah orang bila dia berhutang? Okay, dia macam ni tau. Semua orang tahu, semua orang ada hutang. Semua orang tahu benda tu. Dan semua orang tahu tak, yang orang bisnes memang ada banyak hutang. Hutang bank, hutang kereta, hutang supplier, hutang KWSP, hutang sok-sok. Semua orang tahu benda tu. Tapi kalau kita tengok balik, kenapa orang marah pada Fazura contohnya kan? Kalau dulu Shuib, sekarang Fazura pula ya. Kerana orang lihat dia punya lifestyle yang dipamerkan tu, yang dipaparkan tu, tidak mencerminkan orang yang sedang banyak hutang. Dengan lavishnya, dengan makannya, mewahnya, dengan percutiannya, dengan barang kemasnya, dengan jam tangannya, macam-macam lah yang membuatkan orang rasa kalau kau boleh ada macam itu, kenapa kau tak bayar hutang kau? Itu yang banyak orang marah sebenarnya. Bukan orang marah dia pasal bercerai dengan Fatah Amin ke apa ke, tak ada. Pada saya okey je, orang dah move on dah pasal Fatah Amin tu. Cuma dalam bisnes ni kita kena faham kita punya nama ni sangat penting. Once nama kita dah naik macam tu, surat khabar dah naik macam itu, sangat susah kita nak dapatkan lagi bantuan ataupun support daripada supplier-supplier. Dalam bisnes yang ini dipanggil supplier financing. Maksudnya supplier memberikan dana permulaan kepada kita untuk menjalankan bisnes. Itu dipanggil supplier financing. Ada banyak lagi lah, supplier financing, bank financing, OPM, ada banyak lagi. Tapi ini salah satunya adalah supplier financing. So, kalau kita buat bisnes dan kita ada hutang, cubalah sebaik mungkin untuk selesaikan hutang tu. Dan jangan palau orang yang bagi hutang pada kita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.